Hi guys, hari ni aku nak review movie Send Help lakonan Rachel McAdams dan juga Dylan O'Brien. Rachel McAdams, aku pernah tengok dia berlakon sebelum-sebelum ni. Cuma untuk cerita ni, aku tertarik sebab dia mencampurkan elemen horror dan komedi. Horror tu pada asalnya aku tak expect apa-apa sebab tengok daripada trailer dia macam cerita survival. So aku pun ketepikan horror tu, pergi tengok dengan mata kepala aku sendiri. So bila aku tengok, dia menceritakan kisah Rachel McAdams dan juga Dylan O'Brien tu terdampar di sebuah pulau. Kalau ikutkan pulau tu pulau di Thailand. Selepas diorang punya pesawat terhempas dalam perjalanan nak ke Thailand. Jadi 1 jam 53 minit tu memang orang kata diorang hidup di pulau tu. Diorang nak survive bagaimana. Permulaan cerita, korang akan tengok dan korang akan rasa apa yang nak cuba disampaikan untuk movie ni. Ini adalah pendapat aku bahawa watak sebagai seorang ketua yang ditonjolkan oleh pelakon Dylan O'Brien tu sebagai pengurus atau CEO, diorang tak boleh survive sendirian. Kalau korang tengok scene mula-mula diorang nak survive tu, jadi ialah CEO atau manager, ketua ni diorang ada ego. So bila tengok pekerja bawah boleh buat kerja, dia rasa tercabar. So bila dia bergerak sendirian, dia tak mampu sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalam dunia ni ada dua jenis orang, thinkers dan doers. Bos hanya thinkers, dia hanya pemikir. Orang bawah doers, pembuat. Jadi orang bawah di mana watak Rachel McAdams, dia adalah bahagian strategic dan planning. So dia execute sesuatu perancangan atau keputusan dalam syarikat. Jadi dia pula suka benda-benda yang mencabar survival skill dia. Jadi bila dia terdampar di pulau tu, dia boleh hidup. Berbeza dengan bos dia, tak boleh hidup, dia tak boleh buat. Sebab apa? Sebab dia bukan pembuat, dia pemikir. Jadi bila korang tengok tu, apa yang aku faham adalah bos memang tak boleh bergerak sendirian. Dia mesti ada pekerja dia. Itu untuk scene yang mula-mula kalau korang tengok. Dan bila last kali, bila terbocor rahsia sebenar apa yang perempuan tu sorok, aku tak sure perempuan tu memang jenis psycho ataupun tidak. Sebab di pertengahan cerita, waktu diorang berbaik, dia ada cerita pasal kisah suami dia. Suami dia meninggal sebab aksiden. So tapi yang tu dia tak cerita detail. Sampai ke hujung dia membuatkan korang akan tertanya-tanya. Jadi bila bocor satu rahsia, so korang akan macam, perempuan ni psycho ke? Sebab dia sebenarnya berbeza dengan daripada staff-staff dia yang lain. Jadi dalam pertengahan cerita, ya, ada orang yang datang selamatkan dia. Tetapi perempuan tu rasa tak cukup. Rasa tak cukup untuk masa dia bersama dengan pengurus tu di pulau tu. So dia ambil keputusan untuk tak panggil lah bot yang lalu tu. Tapi bot yang lalu tu ada scene yang
seterusnya dia akan tunjuk, tapi dia akan tunjuk di scene akhir. Apa sebenarnya itu korang kena tengok. Tapi di hujung tu memang ada plot twist lah. Ada plot twist, dan bagi aku ending dia adalah tergantung. Dan tergantung tu dia macam membuatkan korang tertanya-tanya. Dia macam cerita tu tak habis. Aku tengok macam penat lah. 1 jam 53 minit tu penat, sebab kau tertunggu-tunggu bila dia orang nak diselamatkan, sedangkan perempuan tu dia tak nak diselamatkan. Jadi cerita ni memang akan buatkan korang tertanya-tanya. Kalau korang suka movie yang membuatkan korang berfikir dan tertanya-tanya, walaupun hakikatnya cerita dia macam macam tu je, tiba-tiba perempuan tu dah famous, dah berjaya. Dan berjaya tu, yang lain hidup ke tak, bos dia hidup ke tak, itu korang kena tengok sendirilah. Itu korang kena tengok, dan korang akan tertanya-tanya apa sebenarnya jadi, apa yang jadi dekat bos dia tu. Jadi apa kata korang untuk cerita Send Help ni yang berdurasi 1 jam 53 minit? Korang rasa puas hati ke tak? Ataupun korang rasa biasa saja sebab dia boleh dikatakan ada banyak berbual. Action tu dalam 20-30% saja. Itu pun diorang nak macam mana nak survive dekat pulau tu. So, jangan lupa komen dekat bawah. Tengok aku movie yang akan datang. Bye.